Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas. Yang pertama, kita ada andu segitiga untuk menahan anggota yang tubuh yang tercedera daripada bergerak. Yang kedua, kita ada sarung tangan untuk memastikan kebersihan semasa merawat pesakit. Yang ketiga, kita ada kasut steril untuk menahan luka dan menyerap darah. Yang keempat, kita ada bandage untuk merawat luka ringan. Yang kelima, kita ada antiseptic cream untuk merawat luka melecur dan luka ringan. Yang keenam, kita ada pembasmi kuman untuk memastikan luka tidak dijangkiti oleh kuman. Yang keenam, kita ada gunting untuk memotong lebihan kain. Dan yang terakhir, kita ada pin keselamatan untuk memastikan bandage tidak bergerak. Seterusnya, saya pula akan menunjukkan cara-cara untuk membalut luka di bahagian kepala. Yang pertama, membersihkan luka dengan bersih dan menutupnya dengan dan menahan dengan kain anduk. Kemudian mengikat dengan ikatan buku silam. Kemudian membawa bucu ke belakang dan kemaskan kain anduk. Seterusnya, saya akan menunjukkan cara-cara untuk membalut kain anduk di bahagian tangan. Pertama, letakkan kain anduk di tangan pesakit. Kemudian, ikat kain anduk dengan ikatan pusila. Dan setelah itu kita kemaskan. Akhir sekali, saya akan menunjukkan cara untuk membuat CPR menggunakan kaedah TRX. Yang pertama, danger. Saya akan melihat adakah mangsa ini selamat atau tidak. Yang kedua, response. Saya akan cuba mengejut mangsa. Kandisha. Seterusnya, air rate. Saya akan mendorongkan kepala mangsa supaya ada saluran pernafasan. Next, breathing. Saya akan melihat adakah mangsa bernafas atau tidak. Akhir sekali, CPR. Saya akan membuat CPR. 1, 2. Teruskan buat CPR hingga mangsa sedar. Sekian daripada kami. Terima kasih. Salam melangkah.